Geng-geng AMDAP sekarang ni tak boleh tidur malam. Tak tidur malam. Sebab penyokong-penyokong menajib dah bangun. Geng-geng AMDAP ni tak tidur malam. Takut berpisah dengan Pakatan Harapan. Takut bercerai dengan Pakatan Harapan. Jenis-jenis AMDAP ini. Jadi dua kumpulan yang besar. Satu kumpulan penyokong Najib dah tak sabar lagi dah minta supaya tarik diri ataupun keluar daripada kerajaan perpaduan ini. Dan kumpulan-kumpulan AMDAP ini sabar dulu. Tengok dulu. Adik duk sabar dulu, tengok dulu. Sabar dulu. Tiba-tiba presiden dia kena lagi. Presiden dia kena lagi. Tidak. Semalam. Tu pun duk tengok, tu pun duk bercerita hal Menteri Besar Peralih. Hai Menteri Besar Peralih, hai itu Menteri Besar Peralih itu kecil je. Kes Menteri Besar Peralih itu kecil je. Bila tidak ada dapat sokongan dari kawan-kawan, kalau tak dapat majoriti, dia kena letak jawatan itu saja. Dan sebelum meletak jawatan, pucuk pimpinan Perikatan Nasional, kita ada mesyuarat. Mesyuarat di antaranya, apa masalahnya? Apa kesnya? Yang 8 adun itu yang menarik diri pada sokongan, apa masalah? Kita nak tahulah. Yang pertama. Yang kedua, kalau Menteri Besar itu tidak dapat sokongan, siapa penggantinya? Kita pula nak tahu juga siapa penggantinya. Tak ada masalah. Benda tu kecil je. Menijik. Jadi puak-puak UMNO ni, aku pun tengoklah. Yang pastinya kamu tak boleh pisah